Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel di kebun anda. Okey, tuan-tuan, aktiviti hari ini, okey, saya nak paparkan kepada tuan-tuan. Saya nak potong rumput di kawasan kebun sawit saya ni. Okey, yang kecil ni. Okey, yang sebelah tu mungkin tak lagi. Yang kecil ni saya nak potong. Saya nak potong rumput tapi saya menggunakan mesin yang ada atas saya punya helak ni. Okey, remote control. Okey, mesin remote control. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan macam mana saya potong rumput dan juga saya akan ceritakan sikit mengenai mesin rumput remote control ni dan macam mana dia berfungsi. Okey, tuan-tuan, oleh kerana kerja nak bawa naik dan juga turun mesin rumput ni dia agak berat, menghampiri pada 200 kg. Okey, saya perlu gunakan dua tangga ni lah. Okey, saya gunakan dua tangga ni untuk bawa turun dan bawa naik. Dia boleh naik sendiri dan juga dia boleh turun sendiri lah. Okey, jom kita tengok. First sekali saya akan connectkan remote kepada dia punya body. Okey, sekarang ni saya dah connect dah. Okey, saya akan bawa turun dia lah. Okey, tuan-tuan, itulah macam mana dia punya perjalanan. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, cuma sekarang ni dia kurang bateri sebabkan saya dah lama tak guna. Saya terpaksa start dia lah. Sebab apa? Sistem untuk mesin rumput ni dia menggunakan alternator dan juga menggunakan dua kuasa bateri. Jadi dia ada charging lah untuk menggerakkan dia punya keseluruhan pergerakan dia lah. Okey, tu tuan-tuan. Okey, dia punya pergerakan dia, cuma saya nak prepare saja. Saya nak pakai kasut. Saya nak pakai baju lengan panjang. Okey, tak perlu sebenarnya sebab apa saya tak perlu bergerak sangat, tapi saya nak pakai jugalah kasut tinggi. Okey. Sekarang ni bateri dia kurang, masih belum cas, tapi saya akan gerakkan dia sambil dia potong rumput lah. Saya akan refill minyak dan juga apa-apa yang perlu dulu saya perlu check sebab apa saya dah banyak kali gunakan dia lah.
tunjukkan sikit sedikit mengenai mesin ni lah. Okey, ni mesin 20 HP, mesin petrol. Okey, dia menggunakan pancuran 4 roda. Okey, dia punya blade dia lebih kurang dalam setengah meter kot. Okey, jadi dia menggunakan kuasa bateri, 2 biji bateri. Okey, dan juga ni lah alternator dia. Alternator dia memang besar. Nak banding alternator kereta memang jauh dia lebih besar lah. Sebab apa dia bergerak bukan menggunakan enjin, tapi dia menggunakan bateri lah. Okey, satu bateri sebelah sini dan juga satu bateri sebelah sini. Okey, bateri sana menggerakkan roda sebelah sana dan bateri sini menggerakkan roda sebelah sini. Okey, jadi saya berhenti ni tuan-tuan disebabkan oleh rantai ni lecut putus. Okey, saya perlu buka dia. Okey, dan juga bukan putus ni, dia locut, jadi saya perlu seringkan. Okey, dia ada penyering. Penyering untuk ke depan ke belakang untuk saya seringkan rantai. Okey, jadi ni controller dia. Okey, dia menggunakan remote drone dan juga controller daripada drone lah. Okey, yang ni guna hidrolik untuk turun naik dia punya mesin, dia punya blade ataupun bilah kipas tu. Okey, jadi itulah. Dan juga enjin ni, okey, daripada motor ni. Okey, enjin ni menggerakkan rantai ni. Okey, ni enjin menggerakkan rantai. Rantai ni dah yang memutarkan blade ni melalui belting. Okey, ni belting blade ataupun kipas, ini belting alternator. Okey, ni adalah rantai untuk menggerakkan dia punya kipas dan juga alternator ni lah. Okey, enjin ni function untuk blade dan juga alternator saja. Bateri ni function dia untuk menggerakkan keempat-empat tayar. Jadi ini adalah reka bentuk custom. Dia tidak dijual, dia custom, beli sebiji-biji, beli satu-satu, lebih kurang macam tu lah. Okey, jadi tuan-tuan, saya nak buka rantai ni dulu. Okey, untuk saya masukkan balik. Okey, saya akan sambung video seterusnya. Okey, untuk perkongsian yang lainnya, boleh tekan butang subscribe dan juga tekan button notification. Okey. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Okey, tuan-tuan boleh tengok tadi macam mana mesin rumput ni bekerja. Okey, dan juga macam mana tengok agak bersih. Dan dia boleh lagi bersih sekiranya saya turunkan. Okey, ni kipas ni lagi rapat lah, lagi rapat ke bawah, tapi disebabkan oleh tengok tanah ni bergelombang. Okey, jadi dia apabila dia rapat, dia kena tanah, dia tak boleh bergerak lah. Dia akan terangkat tayar dia. Okey, jadi sebab tu saya tak buat terlampau rapat, tapi so far agak bersih lah. Okey, agak bersih juga. Okey, tu dia perkongsian saya dalam channel saya selepas agak lama saya tak ke udara, disebabkan oleh masalah kesihatan saya yang tak mengapa mengizinkan. Dan kenapa saya beli mesin ni juga disebabkan saya dah tak larat untuk meracun, dan juga saya tak larat lah nak pikul pam mesin rumput, terutamanya nak mesin rumput di dalam kebun durian saya tu. Okey, teruskan menonton channel di kebun anda. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan button notification. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.